Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Alisha Sahira binti Syaril. Pada hari ini, saya berasa amat teruja kerana dapat membicarakan sebuah buku yang telah saya baca, iaitu novel yang berjudul Rahsia Paling Rahsia. Buku ini merupakan sebuah karya Fahrudin Bekri. Ia diterbitkan pada tahun 2024 oleh grup buku karangan Kraft SDN BHD. Buku ini mempunyai 49 bab dan 357 halaman bercetak. Buku ini merupakan sebuah kisah yang penuh masalah berkenaan dengan misi pencarian harta karun. Kisah ini pula mengkisarkan tentang watak utama yang menemui petunjuk misteri dan membawa kepada penemuan sebuah rahsia besar. Amir, si watak utama, merupakan seorang yang biasa-biasa sahaja di samping hidupnya yang penuh dengan kesulitan. Namun begitu, sejak mewarisi satu ayat daripada ayahnya, perjalanan mencari kebenaran telah merubah kehidupannya. Amir ditampilkan sebagai seorang individu yang mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan berani dalam menghadapi pelbagai dugaan demi mencari jawapan ke atas persoalan-persoalan yang timbul. Dalam pencariannya, dia dibantu oleh sahabat-sahabat yang turut memainkan peranan penting dalam mengungkapkan kebenaran. Apa yang saya suka dari novel ini ialah kandungan maklumat yang mencerminkan budaya Malaysia yang telah penulis berjaya tampilkan daripada sekecil-kecil perjalanan kesukaan ramai sehingga ke tempat-tempat yang masyhur di serata negeri. Antara tema utama yang ditekankan dalam novel ini termasuklah keberanian dalam menghadapi cabaran, nilai persahabatan yang kukuh dan kepentingan ilmu memahami sesuatu perkara. Buku ini juga telah menekankan bahawa setiap rahsia dan misteri yang tersembunyi membawa maksud yang mendalam jika dikaji dan difahami dengan baik. Selain itu, novel ini telah menggabungkan unsur humor dan elemen unsur humor yang membuatkan pembacaan lebih santai. Buku ini juga telah menggabungkan unsur misteri dan elemen-elemen budaya dan membuatkan lebih mudah dibaca oleh para pembaca. Saya menyukai gaya penulisan yang santai tetapi penuh dengan misteri dan teka-teki. Namun begitu, terdapat beberapa bahagian di dalam novel ini mungkin terasa membosankan, terlalu panjang atau lambat berkembang. Terutamanya sekali di bahagian penghujung novel. Bagi mereka yang tidak suka atau tidak biasa dengan novel-novel misteri dan penyiasatan ini, novel ini mungkin akan menjadi kurang menarik perhatian mereka. Kesimpulannya, buku Rahsia Paling Rahsia ialah buku yang penuh dengan mesej dan pengajaran yang boleh para pembaca dapat. Buku ini akan saya sangat menyarankan kepada rakan-rakan kerana buku ini mempunyai unsur misteri yang bagus serta ia telah diselitkan dengan pelbagai elemen budaya. Sekian, terima kasih.